Assalamualaikum dan welcome back to another episode of Motomaniac. Hari ni aku nak cerita kat korang tentang top 5 best pick DTM cars kita orang. Tapi sebelum aku nak cerita kat korang tu, aku nak tunjuk korang baju yang aku tengah pakai ni. Memang smart gila, iaitu baju daripada Mischievous Collection kita orang. Motomaniac X Biadab punya collab tau. Jarang-jarang ni brand Biadab dan juga Motomaniac collab. Kalau korang nak beli baju ni, korang boleh terus pergi ke event Retro Havoc yang ke-10 pada 31 Mei 2025 di The Curve Damansara. So kita akan jual secara langsung di event Retro Havoc. Selain tu, kalau korang nak merch Motomaniac yang lain, korang boleh terus pergi ke www.motomaniac.store ataupun TikTok shop kita orang. Scroll di situ dan beli terus. Dan last sekali, kalau korang ada apa-apa masalah bateri, korang boleh Roger bateriku terus, sebab kita sentiasa menolong korang 24/7 365 days a year. Kalau korang punya bateri dah kong, sila tukar terus ke bateri Astra, sebab bateri Astra ni sangat-sangat bagus. Semua budak-budak kereta dah pakai bateri Astra. Dan kalau korang ada apa-apa masalah selain pada masalah bateri, korang boleh terus rogerbateriku.com juga, sebab kita sentiasa membantu. Kita ada roadside assist, kita ada towing, kita ada macam-macam lagi. Korang call je, kita akan sampai untuk membantu. So, enough of that. Jom kita dive into top 5 best DTM cars picks by Motomaniac. So, untuk informasi korang, top 5 ni aku memilih yang klasik-klasik cars lah. Sebab ni bulan ni kita panggil Retro May, sebab dekat Retro Havoc. So, semua ni kereta-kereta DTM yang klasik, yang lama, yang 1990, 1980 dalam anggaran tu. So, jom aku dive into nombor 1, iaitu Mercedes 190e guys. Mercedes 190e Evolution 2 yang didebukan pada tahun 1990 DTM season. Enjin yang dia digunakan adalah enjin 2.5 liter inline 4. Memang solid untuk orang kata pick up, sebab kereta tu ringan. Lepas tu dia 2.5 liter inline 4, 4 silinder. So dia tak terlalu berat. Selain tu, kereta ni mempunyai 373 horsepower untuk DTM punya version. Dan what made it iconic was dia punya big GT wing, dia punya wide body, wide fenders tu yang buat dia nampak memang solid gila pada zaman dia. Dan last sekali, kereta ni juga menjadi statementasi untuk Mercedes, tunjuk diorang punya durability dan juga reliability di dalam track. Dan untuk tempat yang kedua pula, aku memilih salah satu kereta rival 190e, which is BMW E30 M3 yang didatangi dengan enjin inline 4 2.3 liter NA sebab pada zaman tu DTM punya regulations memang kereta kau kena NA, memang kena naturally aspirated engine. Selain tu, kereta ni dikenali dengan dia punya lightweight dan juga magnificent balance. So memang cornering, memang body solid gila. Kalau pemandu BMW kat luar sana, memang dorang boleh admit yang BMW lama macam E60, E46, E36, E30 semua memang body memang solid untuk zaman dia. Pada zaman tu memang solid gila body tu, memang tak ada body roll. Selain tu, BMW E30 ni juga telah memenang multiple championships di dalam DTM itself. Dan sebab itulah aku memilih kereta ni untuk duduk di tempat kedua. Hello? Ready kong? Sekejap. Apa cik? Pukul 2 pagi cik. Mana diorang tukar bateri kong tembok tu macam ni? Esok lah Esok lah saya datang. Jumpa esok. Dan di tempat yang ketiga, aku memilih Audi V8 Quattro all-wheel drive yang didebukan pada tahun 1990. Didatangi dengan enjin 3.6 liter V8 Quattro. So Quattro ni is just a fancy name untuk all-wheel drive. So sebagai contoh, macam BM dia panggil X-Drive, Mercedes dia panggil 4MATIC, macam Nissan pula dia panggil Atesa, sistem Atesa tu kan. Tapi Audi dia guna Quattro. Features yang noted pada kereta ni adalah salah satu the only car yang 4-wheel drive pada dalam DTM pada masa tu. Dan kereta ni berbanding kereta lain, dia lagi berat berbanding kereta lain, tapi it has insane amount of grip di corner sebab dia all wheel drive kan. Dan selain tu,
kereta ni telah memenangi DTM Championship pada tahun 1990 dan juga 91. Jadi sebab itulah aku memilih kereta ni untuk di tempat yang ketiga. Dan di tempat yang keempat aku memilih kereta yang lain sikit, which is Alfa Romeo 155 V6 Ti. Yes, kereta ni didatangi dengan enjin 2.5 liter V6 all-wheel drive yang didebukan pada tahun 1993. Antara sebab yang Alfa Romeo ni keluarkan all-wheel drive sebab diorang tengok Audi Quattro tadi dah keluar pada tahun 1990 hingga 1991, diorang tengok macam perform kan. So pada tahun 1993 Alfa Romeo pun keluar diorang punya DTM version all-wheel drive. Tapi kalau base model Alfa Romeo ni dia front wheel je. Selain tu, kereta ni dilengkapi dengan active aero dan juga carbon fiber body parts yang membuat kereta ni ringan. So dia ambil improvement sikit daripada Audi Quattro tu and dia placekan ke dalam Alfa Romeo. Nampak? Diorang punya gameplay ni. Itulah racing. Kau ambil mistake orang lain, kau improve and kau get better. Sebab tu pada tahun 1993, diorang dominate the DTM Championship dan memenangi championship tu bersama driver yang bernama Nicola Larini. Yes. So disebabkan itulah aku memilih Alfa Romeo 155 ni untuk duduk di tempat yang keempat kita. Dan yang akhir sekali aku memilih Opel Omega 3000 yang didebukan pada late 80s to early 90s. Kereta ni didatangi dengan enjin 3.0 liter inline 6 dan mempunyai horsepower of 380 horsepower. Salah satu notable features dia adalah kereta ni big bodied, maksudnya dia lebar, dia balance sebab cornering dia memang cun, sebab body balance dia memang cun, dan juga kereta ni rear wheel drive. Selain tu kereta ni telah membantu Opel untuk what we call racing heritage in Malay telah membantu Opel untuk menaikkan nama diorang di dalam racing scene. Walaupun kereta ni tak mendominasikan DTM sangat, tapi dia telah membantu tunjuk yang brand Opel ni boleh menonjol dalam dunia racing. Sebab itulah aku memilih kereta ni untuk duduk di dalam nombor 5 kita. So, cukuplah untuk itu saja hari ini. Yang baik-baik semua datang daripada yang baik-baik semua datang daripada aku. Yang baik-baik semua datang daripada Allah dan yang buruk-buruk semua datang daripada aku. Ingat, kalau korang nak beli baju kita orang yang baru ni, Mischievous Collection, collab antara Biadab dan juga Motomaniac, korang boleh terus pergi ke Retro Havoc pada 31st Mei ni di The Curve Damansara. Memang macam-macam activities ada kat sana. Korang boleh jumpa Liberty Walk punya boss, korang boleh jumpa Jun Hardcore, korang boleh jumpa Watanabe-san dan macam-macam lagi. Semit pun ada. So, see you guys in the next episode. Apa-apa Roger. Ciao.